Pelakon dan penyanyi Bella Astila berkongsi cerita apabila baru menyedari tunangnya ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sentiasa memakai tali leher yang dihadiahkannya setiap kali menghadiri prosiding mahkamah. Perkara itu didedahkan Bella menerusi sisi siaran langsung di TikTok bersama peminat malam tadi. Setiap kali YB pergi mahkamah, kalau korang perasan cantik tak tali leher dia? Saya baru perasan, kalau korang nak tahu, saya hargai sangat, katanya. Menurut Bella, dia sendiri tidak pernah berbincang mengenai perkara tersebut dengan Syed Saddiq sehingga menyedari perkara itu selepas menonton semula beberapa rakaman video. Saya pun tak cakap dengan dia lagi. Rupa-rupanya setiap kali dia pergi mahkamah, dia pakai tali leher yang saya hadiahkan, saya beritahu. Patutlah dia selalu tanya, cantik tak tali leher ni? Sebab saya dah lupa, ujarnya. Pelantun lagu Lebih Indah Berpisah itu berkata selepas menyedari perkara tersebut, dia terus mengimbas semula video-video lama yang memaparkan penampilan Syed Saddiq ketika hadir ke mahkamah. Baru saya tengok balik video-video dia. Saya cakap dekat mak, yang ini saya beli dekat Brunei, yang ini saya beli dekat Sarawak, katanya. Untuk info, Bella yang juga penyampai radio Era FM mengikat tali pertunangan dengan Syed Saddiq pada 28 Mac lalu. Sabah saya perlu hormati. Saya CEO patut umumkan. Ya. Jangan risau pada orang-orang Sabah kesayangan saya. Saya tidak pernah lupa dan saya sudah cakap daripada dulu lagi dengan YB. Saya mesti mau buat di Sabah. Jadi memang akan ada majlis di Sabah. Bila tanya, Apa kata YB saya nak jawab? Sebab kalau saya jawab wajib. Itu so adalah. mestilah. Itu saya menggunakan kuasa veto saya. Semua wajib diutamakan, tapi kita buat dalam proses kenduri lah. Ya, so kita akan buat macam selang seminggu macam. Okay? InsyaAllah. Nanti tak apa, butirannya kita akan